Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni 21 bulan 2. Puasa hari ketiga. Kita buka bazar macam biasa Daging ni kita akan bakar dulu atas pan ni. Ni sos perak dia. Perak pang. Kita akan reset sini lah. Dep sini kat daging ni. Lepas siap ni kita akan kumpul dalam ni untuk dikerak. Lepas kerak kita akan letak dalam ni. Kita akan letak pula sos perak dalam ni. Lepas tu barulah kita plating. Okey, beginilah kejadian dia. Kita akan bagi daging bakar dengan sos special. Beginilah makan dapat RM10. Boleh mari belaka dekat ni Kalau mau nampak banner daging bakar Danak ni, saya muka Tiah bersebelahan dengan FA Donut di depan Kepok Gemuk Pasar Payang Kita singgah belaka. Okey, masih banyak kan? Dua. Okey bang. Masih banyak bang. Dua bang. Okey. Jam menunjukkan pukul 6.30 nak 36. Alhamdulillah hari ni sikit kita buat hari ni. Bagi mah. Nak kemas dah. Mana bang? Nak balik dah. Nak balik. Awal. Okey, macam biasa awak-awak. Saya mau rasa nak makan daging bakar Danak. Saya boleh mari gerai C33. Depan Kepok Gemuk Pasar Payang. Bukan alik pagar KFC. Alik ni KTC Arena. Alik KTC Arena. Masih banyak. Assalamualaikum.